Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setiap kali kita menghampiri 31 Ogos, kita akan kembali kepada sebuah cerita yang sudah berkali-kali diceritakan. Tentang merdeka, tentang perlembagaan, tentang orang Melayu, tentang kewarganegaraan dan tentang apa yang sering kita sebut sebagai kontrak sosial. Kita selalu mendengar bahawa ada perkara yang diberi, ada perkara yang diterima, ada perkara yang dipersetujui. Tetapi hari ini kita mahu bertanya sesuatu yang lebih asas. Apa sebenarnya yang berlaku? Adakah benar wujud sebuah kontrak yang dipersetujui? Siapa yang berunding? Siapa yang mempunyai kuasa membuat keputusan? Apa yang berubah apabila tanah Melayu bergerak daripada negeri-negeri beraja kepada sebuah negara merdeka dengan kewarganegaraan bersama? Dan mungkin soalan yang paling sukar, adakah kita memahami sejarah sebagaimana ia berlaku atau sebagaimana ia kemudian diceritakan kepada kita? Hari ini kita tidak mahu sejarah menjadi slogan, kita mahu letakkan dakwaan di sebelah dokumen. Kita mahu bezakan antara fakta sejarah, tafsiran perlembagaan dan retorik politik. Dan untuk itu, bersama saya hari ini, pakar perlembagaan kita iaitu Profesor Datuk Dr. Syamrul Hayat Abdul Aziz. Assalamualaikum Prof. Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Prof. Datuk sudi bersama dengan analisis pada hari ini dan bersempena dengan kemerdekaan ni. Prof, kita nak mengupas isu yang sudah sering diperkatakan tetapi malangnya masih ramai yang tidak memaknai, malah ada yang mendakwa mengatakan terma kontrak sosial itu tidak wujud, Prof. Datuk. Jadi mungkin saya boleh terus bertanyakan kepada Prof. Datuk berkenaan dengan benarkah ada dokumen yang bernama kontrak sosial ni, Prof. Datuk, yang mana yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang membentuk negara. Kalau tiada, Prof. Datuk, apa sebenarnya yang kita maksudkan apabila menggunakan istilah kontrak sosial ini? Kalau kita merujuk pada sejarah lah, perkataan kontrak sosial tu tidak digunakan dengan patah-patah perkataan itulah, Finas ya. Dia wujud ataupun dia dibawa ke hadapan masyarakat agak lama selepas kita merdeka. Pada akhir 1980-an Tun Mahathir contohnya menggunakan istilah kontrak sosial. Jadi sekarang ni kalau Finas tanya dokumen yang ditandatangani, kalau kita kata yang ditandatangani, maknanya dia dah menjadi satu yang legal. Kontrak yang legal. Kontrak yang berupa asas undang-undang. Jadi di sini kalau kita sebut kontrak sosial, maknanya ia adalah suatu yang bukan dalam terma undang-undang lagi. Nak buat undang-undang tu dia kena ada perjanjian yang ataupun persefahaman dahulu. Kalau di negara luar, perkataan kontrak sosial ini dijadikan diperkenalkan oleh Jack Rousseau, seorang ahli falsafah Perancis yang memperkenalkan istilah ini bagi menjamin kedudukan minoriti, supaya ianya tidak hak orang-orang minoriti itu tidak dicabar atau tidak dimusnahkan oleh pihak majoriti. Namun kontrak sosial di sini ialah merujuk kepada perjanjian ataupun merujuk kepada persefahaman, merujuk kepada rundingan yang telah dipersetujui. Contohlah pada kita menilai sejarah lah, pada tahun 1948 kita ada satu perjanjian namanya Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Untuk membuat Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu tu 1948 tu perlu ada persefahaman dahulu. Maka pada ketika itu diwujudkan satu jawatan kuasa antara kaum. Maksudnya antara kaum itu dia berbincang, mewakili kaum-kaum yang majoriti lah, ataupun kaum-kaum yang besar dan dikenali lah. Maknanya kaum-kaum ini duduk dalam satu jawatan kuasa berbincang untuk membentuk Perjanjian 1948. Bila dipersetujui tentang hubungan antara kaum itu, maka dipersetujui jugalah pengisian pada Perjanjian 1948. Jadi antara asas kepada Perjanjian 1948 itu ialah kontrak ataupun perjanjian ataupun persefahaman, persetujuan dalam kalangan komuniti atau kaum yang ada di tanah air kita ini sebelum kita merdeka. Bila kita merdeka,
masih lagi istilah kontrak sosial itu tidak digunakan. Tapi kita faham pada tahun 1955 contohnya, Ya. pilihan raya persekutuan yang pertama telah mewujudkan satu persefahaman gabungan parti-parti politik yang berasaskan kaum. Mereka berjanji, ketiga-tiga parti politik utama itu, UMNO, MCA, MSC ni berjanji untuk menjadikan Tanah Melayu sebagai sebuah negara merdeka. Itu juga adalah suatu kontrak dalam konteks sosialnya. Maknanya mereka berjanji sekiranya menang untuk berkhidmat sebagai perwakilan bagi Tanah Melayu yang akan mencapai kemerdekaan nanti. Transisi ya, maknanya 1955 pilihan raya itu adalah membentuk, hasilnya ialah membentuk sebuah kerajaan yang akan berusaha ke arah kemerdekaan. Jadi itu semua adalah kontrak ataupun perjanjian. Kalau kita nak ikutkan sejarah, mungkin sejarah Islam boleh membantu kita faham. Sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, dua perjanjian berlaku, iaitu Bai'ah Aqabah 1 dan Bai'ah Aqabah 2. Perjanjian itu. Jadi perjanjian ini adalah menjadi satu asas kepada satu perkara yang akan menjadi legal. Yang akan menjadi dalam bentuk undang-undang. Contoh mudahlah untuk kita orang ramai kan. Dia kata semasa pertunangan berjanji akan bernikah, dan nikah itu ada akad. Biasa bertunang ni dia tak ada akad. Nikah itu yang membuatkan perjanjian itu menjadi sah. Bertunang itu rundingan. Untuk menentukan mas kahwinnya berapa. Ya, betul. Maknanya rundingan. Jadi perlembagaan ini bukan sesuatu yang terus jatuh dari langit. Orang kata bukan. Dia adalah sesuatu yang berasaskan kepada persetujuan masyarakat. Mungkin adalah institusi beraja yang kita bincang kemudian. Ya. Cuma di sini kalau bercakap tentang kontrak sosial ini, ia seolah-olah yang difahami masyarakat ialah perjanjian antara komuniti atau kaum. Ya. Tapi adalah perjanjian atau kontrak lain yang mewarnai perjalanan kita untuk mencapai kemerdekaan dan seterusnya menjadi asas undang-undang kepada Tanah Melayu yang merdeka dan kemudiannya Malaysia. Maksudnya Prof Datuk, pihak yang benar-benar terlibat dalam rundingan menuju perlembagaan untuk merdeka ni Datuk, kita boleh katakan antara Melayu, India dan Cina atau bagaimana? Tak. Kalau kita kata antara komuniti kaum ini saja, siapa yang mengesahkan perlembagaan itu? Yang mengesahkan perlembagaan itu adalah institusi beraja. Maksudnya sekarang kontrak itu bukan sekadar kaum A, kaum B, kaum C saja. Dia ada yang lebih berkuasa untuk memberi legitimasi kepada perlembagaan itu. Ianya kita tak akan mencapai kemerdekaan ya, sekiranya tidak diperkenan oleh institusi beraja. Di sini baru termasuknya kedudukan Raja-Raja Melayu, Kerajaan British dan Parti Perikatan dalam proses ini. Teruskan Datuk. Jadi kalau kita kata yang mewakili rakyat pada ketika itu yang saya sebut perjanjian 1948, ada jawatan kuasa antara kaum. 1957, 1955 ada coalition politik dan ada orang kata persetujuan apa yang kita akan buat kalau kita nak merdeka. Perlembagaan bentuk yang bagaimana kalau kita nak merdeka. Kalau 1955 tu kita dah ada perwakilan. Maknanya perwakilan inilah yang mewakili rakyat yang pelbagai etnik, pelbagai kaum tu. Tetapi dalam usaha membuat perlembagaan itu, kita jarang menyebut tentang peranan institusi raja. Saya fikir kat sini saya mengambil peluang lah, Finas, untuk menjelaskan ya. Seusai saja pilihan raya persekutuan pertama 1955 itu, para perwakilan British datang menghadap Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja. Kenapa? Untuk penganjuran satu conference bagi tujuan memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Dan baginda perkenan, barulah berlakunya London Conference pada Januari hingga Februari 1956 tu. Jadi persetujuan baginda semasa pertemuan 1955 tu, baginda telah mensyaratkan beberapa terma untuk penubuhan satu jawatan kuasa bebas bagi menggubal perlembagaan. Itu secara ringkas. Maksudnya ada wakil-wakil Raja Melayu yang telah pergi ke London Conference pada Januari
1956 tu. Maknanya apa yang dibincangkan di London untuk rundingan kemerdekaan itu diwakili oleh raja-raja. Ya. Ada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh raja-raja. Kalau kita nak merdeka, apakah perkara yang kita perlu ada? Contoh, dalam terma lantikan Suruhanjaya Reeds, mungkin kita semua tahu apa itu Suruhanjaya Reeds kan? Jadi Suruhanjaya Reeds ni bukan buat sesuka hati dia. Ada terma lantikan. Siapa yang buat terma lantikan tu? Terma lantikan ni macam syarat lah. Awak draft perlembagaan ni kena masukkan apa? Contoh, kena masukkan menjaga institusi beraja, menjaga keistimewaan Melayu, mencipta parlimen yang 2 dewan dan sebagainya. Jadi ada termanya. Terma itu yang diluluskan, yang dibenarkan, yang diperkenan oleh institusi raja. Bahkan pelantikan ahli-ahli Suruhanjaya Reeds itu mendapat perkenan Majlis Raja-Raja. Jadi inilah sumbangan awal saya sebut tentang institusi beraja ini, bagaimana institusi ini telah menyumbang. Jadi kalau kita nak kata kontrak, balik pada soalan kita tadi, kontrak tu antara kaum saja? Tidak. Raja-raja juga memainkan peranan dan institusi beraja itu juga memainkan peranan. Itu sebelum perlembagaan itu di-draft, dirangka. Setelah perlembagaan itu dirangka, raja-raja dah expect lah. Mesti ada pembaharuan yang perlu dibuat kepada draft yang dibuat oleh Suruhanjaya Reeds itu. Maka ditubuhkan satu jawatan kuasa kerja. Apa tujuan jawatan kuasa kerja ni? Ialah untuk meneliti draft perlembagaan yang dibuat oleh Suruhanjaya Reeds. Bila diteliti, raja-raja mencadangkan beberapa pindaan yang besar. Jadi ada benda yang raja-raja tidak berpuas hati. Contohnya, keistimewaan raja-raja tidak begitu diambil berat dalam draft pertama. Contoh, kedudukan Majlis Raja-Raja tidak disebut dalam draft yang dibuat oleh Suruhanjaya Reeds itu. Maka dimasukkan. Jadi, jawatan kuasa kerja ini juga dianggotai oleh perwakilan yang mewakili rakyat dan 4 orang yang mewakili Raja-Raja Melayu. Macam sama ramai, sama banyak perwakilan untuk Raja Melayu dan rakyat. Jadi di sini mengambil peluang menyambut Hari Merdeka ni, kita kenali institusi-institusi yang memberi sumbangan kepada penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Kalau jarang disebut tentang peranan institusi beraja, saya fikir ini masanya untuk kita ketahui dengan lebih mendalam tentang peranan dan juga sumbangan Raja-Raja Melayu dalam membentuk perlembagaan 1957. Prof Datuk, kalau seorang ahli politik hari ini berkata, inilah yang nenek moyang kita persetujui dalam kontrak sosial. Sebagai seorang pakar perlembagaan, Prof Datuk, adakah kenyataan ini tepat atau perlu diperjelaskan dengan lebih lanjut? Ya, kadang-kadang orang tak faham kontrak sosial tu siapa. Bahkan macam ada yang menafikan wujudnya kontrak sosial tu. Memanglah kalau nak kata tak ada kontrak sosial sebab tak ada dokumen. Tapi tidak semesti tiada dokumen ini itu menyatakan tidak adanya rundingan. Tidak wujudnya rundingan tu. Jadi sekarang ni kalau kita katakan wujudnya rundingan itu, maka dokumen-dokumen yang berkaitan walaupun tidak ditermakan sebagai kontrak sosial, ia sebenarnya adalah kontrak sosial. Kontrak itu yang belum disahkan melalui perundangan. Bila pengisian dalam kontrak sosial itu, contoh hak kewarganegaraan. Hak kewarganegaraan diisi dalam perlembagaan persekutuan berkaitan dengan kebebasan asasi dan sebagainya. Yang utama kebebasan asasi pada masa itu adalah kebebasan beragama. Banyak pihak yang tidak beragama Islam contohnya bimbang. Bila letak Islam dalam perlembagaan, adakah mereka akan dipaksa untuk memeluk Islam? Jadi kebebasan beragama itu dinyatakan dan telah dibincangkan. Di fundamental liberties itu banyak perbincangan yang dibuat. Jadi kita harus ingat bahawa apabila mahu mencapai sebuah negara yang merdeka, perlembagaan diwujudkan atas dasar rundingan. Rundingannya bukan semata-mata antara kaum-kaum saja. Ia adalah juga dengan raja-raja pemerintah yang menjadi ketua bagi setiap negeri yang membentuk Persekutuan Tanah Melayu 1957. Maksudnya di sini Prof Datuk, dengan saya rasa lebih kurang setakat 5 soalan saya kepada Prof Datuk, kita boleh menyimpulkan simpulan awalnya bahawa kontrak sosial ini tidak wajar untuk kita mengatakan terma itu mengaburkan sejarah
kerana ia lebih banyak kepada, jika kita faham seperti mana yang Prof Datuk explain untuk setakat 5 soalan awal ini, dia lebih banyak membantu rakyat memahami usaha-usaha dan rundingan dalam mencapai sejarah tu. Betul tak Prof Datuk? Ya, kalau kita pada saya istilah itu satu inovasi. Ya, ya. Maknanya memperkenalkan istilah. Kalau sebut rundingan ni macam tidak kukuh. Ya. Dia mengukuhkan sebenarnya Betul. persetujuan atau perjanjian yang asal itu. Persetujuan dan kemudiannya membentuk perjanjian 1948. Dia sebenarnya, kalau nak kata istilah itu tidak digunakan, betul. Saya tak nafikan istilah itu tidak digunakan dalam mana-mana dokumen kemerdekaan atau dokumen perlembagaan. Tidak pernah. Namun, tetapi pengisian dalam konteks rundingan itu, ia adalah suatu persetujuan dan boleh disebutkan sebagai kontrak atau perjanjian. Bila disebut begitu, ia sebenarnya mengukuhkan apa yang ada dalam perlembagaan. Dia bukan suka-suka nak masuk dalam perlembagaan. Betul. Dia bukan suka-suka untuk dipersetujui oleh sesiapa. Dipersetujui itu atas kerana berlakunya rundingan. Dia tidak boleh memaksa. Contohlah, hal berkaitan dengan kita panggil integrasi. Kita tidak menggunakan asimilasi. Integrasi ni maknanya setiap komuniti, setiap kaum tu kekal dengan identiti masing-masing. Kekal dengan nama dia, contoh, kekal dengan tradisi dan budaya dia. Itu integrasi. Nak buat integrasi tu bukan asimilasi, itu juga berlakunya rundingan. Berlakunya perbincangan. Apa yang lebih bijaksana untuk pemimpin kita dulu guna? Integrasi ke asimilasi? Kita mengambil pendekatan bijaksana untuk integrasi. Jadi dipersetujui. Yang saya nak katakan ialah ia sebenarnya mengukuhkan bahawa wujudnya rundingan dan seterusnya persetujuan dan dimertai dalam perjanjian. Jika kita nak jawapan yang jelas untuk penonton kita Prof untuk segmen awal ni, kalau saya katakan kontrak sosial membantu rakyat memahami sejarah kontrak sosial ni, kalau antara tiga ni Prof, fakta sejarah, istilah politik, konsep perlembagaan atau gabungan ketiga-tiganya? Dalam sebuah negara, ketiga-tiga tu adalah yang akan membentuk lebih konklusif lah. Untuk tema kontrak sosial itu. Okey, baik. Sekarang Prof, kita undur sebelum 1957. Kan tadi kita Prof dah cakap 1948, 1955. Now kita kepada itu, kalau kita bandingkan Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua, Prof Datuk, dengan negara yang lahir pada 31 Ogos 1957, sebesar mana sebenarnya Prof perubahan yang berlaku kepada struktur politik masyarakat Melayu? Pastinya lah. Saya bercakap pertama dari yang lebih penting. Yang paling penting ialah perubahan dari segi sistem beraja. Sistem beraja. Yang keduanya, perubahan dari segi sistem demokrasi. Jadi kedua-dua ini adalah yang menjadi warna baru lah untuk Persekutuan Tanah Melayu 1957. Dari segi institusi beraja, apa yang dikatakan sebagai raja-raja Melayu yang mentadbir negara, yang memiliki tanah air ini adalah tertakluk kepada perlembagaan. Bukan nak kata dulu tak ada undang-undang yang mengawal institusi beraja ini, tetapi institusi beraja itu menjadi lebih restriktif dalam konteks ianya berhubungan dengan demokrasi. Betul. Jadi demokrasi, kalau kita lihat sekarang, raja atau institusi beraja ni menjadi elemen utama dalam ketiga-tiga organ kerajaan. Contoh, Parlimen, Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan juga Badan Kehakiman ni ada peranan institusi beraja. Tapi contohlah, kalau kita kata raja melantik Perdana Menteri ataupun melantik Menteri Besar pada peringkat negeri, hendaklah seseorang yang dari Dewan Rakyat atau seseorang yang mempunyai kepercayaan majoriti. Kalau dulu dilantik oleh raja tanpa syarat-syarat. Jadi itu perubahan besar dalam sistem pentadbiran, pemerintahan dan juga sistem politik kita. Di demokrasi ini memberikan suatu suara yang lebih besar kepada rakyat melalui sistem pilihan raya. Jadi dua inilah pada saya nampak paling ketara. Satu lagi yang kadang-kadang kita tak perasan, iaitu konsep kewarganegaraan. Kewarganegaraan ini adalah
istilah baharu yang diperkenalkan. Kalau dulu kita belajar tentang konsep rakyat raja. Raja lah yang mempunyai kuasa untuk menerima atau menolak kerakyatan seseorang. Nationality dan citizenship, dua istilah berbeza. Nationality ini ialah yang konsep rakyat raja itu bawah nationality. Kalau kita lahir di satu negeri, kita adalah rakyat kepada raja negeri itu. Dan bila kita merdeka, kita tidak mengambil konsep nationality. Siapa dilahirkan di mana-mana bahagian dalam persekutuan, dia boleh jadi rakyat Malaysia. Jadi warga negara Malaysia. Jadi tak pernah nak kata rakyat suatu raja di mana-mana negeri barulah dia boleh jadi warga negara. Tak ada. Itu satu konsep yang sangat kita kata pengorbanan yang sangat-sangat besar oleh raja-raja Melayu untuk menerima konsep kewarganegaraan. Tapi dalam undang-undang contohnya dalam undang-undang masih lagi ada istilah subject of a ruler. Subjek ni rakyat lah makna dia. Dalam Akta Hasutan contohnya, satu kesalahan adalah kalau seseorang itu membuat satu perkara yang boleh dianggap sebagai seditious tendency, sekiranya menghasut rakyat mana-mana raja. Subject of any ruler. Maknanya kita masih lagi menggunakan istilah itu. Tapi dalam perlembagaan kita guna istilah warga negara. Tak ada konsep nationality. Jadi saya fikir rakyat Malaysia harus faham pengorbanan raja-raja untuk mencipta tanah Melayu yang merdeka 1957 tu. Ialah pengorbanan tentang rakyat raja dan menerima sebagai warga negara. Alang-alang Prof dah bercakap tentang persoalan kewarganegaraan. Kita pergi lebih dalam sikit Prof Datuk. Sejauh mana penerimaan sebuah kewarganegaraan ni Prof Datuk? Kewarganegaraan persekutuan yang lebih luas ini merupakan perubahan besar dalam pembentukan negara kita. Yalah, orang kata komponen community itu nombornya menjadi contohlah orang kata kan. Community ataupun etnik bukan Melayu dia akan menjadi jumlah yang besar. Itulah yang orang kata kesediaan orang-orang Melayu. Kesediaan orang-orang Melayu untuk menerima dengan tangan terbuka. Sebab apa Finas? Kalau kita merujuk pada perlembagaan, perkara 153. 153 ni sangat sensitif. Sangat. Kota-kota untuk orang Melayu lah. Kota-kota untuk orang Melayu, perizaban kota untuk orang-orang Melayu dan juga anak negeri. Anak negeri datang kemudian. 1971, selepas pembentukan Malaysia 1963, pindaan hanya dibuat pada tahun 1971 untuk masukkan anak negeri itu. Dalam perkara 153 tu, disebut tentang kepentingan sah komuniti lain. Lain tu maknanya lain selain daripada Melayu. Tak disebut dengan namanya. Jadi, apakah kepentingan sah tu? Perlembagaan tak sebut. Saya pun mencari dokumen. Sebelum ni saya pun reluctant juga nak sebut. Sebab rasanya perkara ni agak sensitif. Jadi, saya tidak mahu terjebak dalam perkara-perkara sensitif tu. Tapi merujuk kepada dokumen kemerdekaan, dokumen buat perlembagaan ni, kepentingan sah komuniti Melayu ni pertamanya kepentingan sah kumpulan-kumpulan lain tu, komuniti-komuniti lain ni pertama ialah kewarganegaraan. Jadi orang bukan Melayu yang diterima sebagai warga negara haruslah menerima fakta ini bahawa bukan saja memberi kewarganegaraan tapi menjamin kewarganegaraan tu dalam peruntukan perlembagaan. Jadi kita ini juga berdasarkan kepada persetujuan. Sebelum menandatangani perjanjian perlembagaan semua tu, mestilah ada rundingan. Itu juga kontrak. Maknanya orang Melayu telah berbuka, orang kata apa? Kecil tapak tangan, niru ditadahkan, berjiwa besar menerima. Dan ingat kata-kata Tengku Abdul Rahman pun, kalau kita tidak memberi mereka kewarganegaraan ini, maka mungkin kehidupan mereka akan lebih kurang macam itulah. Maknanya mungkin mereka akan menghadapi masalah dalam kehidupan mereka kan. Kalau dihantar pulang ke macam-macam kan. Jadi inilah perkara yang kita kata kewarganegaraan ini adalah satu rahmat. Sebenarnya Malaysia ini adalah satu tempat yang dihuni oleh pelbagai orang yang boleh mendapat kemakmuran. Harusnya terus berkongsi membuat Malaysia menjadi makmur dan berkongsi kemakmuran. Ada pun dalam rukun negara kita.
Ya. Hmm. Soalan seterusnya, ni Prof, memang soalan yang bagi saya agak personal dan sangat dekat di hati dan nak sangat tanya dengan Prof Dato' untuk Prof Dato' ulas lebih lanjut. Adakah perkara ini, Prof, membuatkan kita kadang-kadang terlepas daripada naratif merdeka kita? Kita banyak bercakap tentang apa yang Melayu dapat dalam perlembagaan, tetapi kita kurang bertanya tentang apa yang Melayu bersedia menerima, berubah untuk membolehkan negara baharu itu terbentuk, Prof. Yalah, orang kata perlembagaan ini Malay-centric. Pada saya tak ada masalah. Sebabnya memang itulah yang dipersetujui. Ya. Our forefathers, datuk nenek moyang kita, mungkin kita sukar untuk merdeka kalau tidak ada persetujuan, tidak ada perjanjian itu mungkin lambat lagi lah nak merdeka kan. Jadi apabila kita membentuk Malaysia, tanah Melayu dululah ya, kemudian Malaysia tu pastinya kesediaan untuk bersedia untuk apa juga perkara baru yang akan diterima. Contoh dari segi ekonomi, dari segi kuasa politik dan sebagainya lah. Di sejauh mana sebenarnya orang Melayu bersedia untuk berkongsi kuasa politik. Kabinet yang pertama 1955 tu belum merdeka lagi. Maknanya telah diletakkan parti MCA contohnya, parti MIC contohnya, diberikan portfolio yang baru je berubah. Portfolio contoh, portfolio kepakaran oleh komuniti ataupun bangsa itu. Dulu kita tahu Kementerian Kesihatan akan diterajui oleh parti MCA. Kementerian Kerja Raya akan diterajui oleh MIC. Sebelum merdeka lagi tu. Maknanya terbukanya. Selepas kita merdeka, kita masih lagi mengekalkan, kalau bercakap dalam konteks politik lah, konteks parti politik ya, memang ada keserasian dalam ketiga-tiga kaum. Dan bila membentuk Malaysia juga, kita tahu dari anak-anak negeri Sabah dan Sarawak itu sudah banyak perkara yang disebut tentang perwakilan dalam politik kan. Apatah lagi setengah-setengah negeri itu akan menentukan parti mana yang akan menjadi pentadbir ataupun menjadi kerajaan pada peringkat persekutuan kan. Kesediaan dari segi politik. Jadi perkara yang amat sensitif juga ialah kesediaan daripada dalam hal berkongsi kemakmuran negara. Berkongsi kek ekonomi. Kesediaan itu saya fikir ini tidak boleh dipersoalkan lagi. Bagaimana orang-orang Melayu yang duduk dalam negara ini pada awalnya telah bersedia untuk menghadapi cabaran-cabaran ekonomi ini. Kita tahu dasar pecah dan perintah British juga telah mempengaruhi kedudukan ekonomi orang Melayu. Mereka tak nak bagi pendidikan pada orang Melayu. Kita tengok sejarah kan, supaya orang Melayu hanya jadi lebih bijak sikit je dari ibu bapa mereka. Itu dasar yang dibawa oleh British. Maka dia telah menyebabkan, contoh, orang Melayu tidak ramai terlibat dalam perkhidmatan awam. Tidak terlibat. Walaupun orang Melayu dari segi sejarahnya, kita tak boleh kecilkan keupayaan orang Melayu menerajui ekonomi. Kalau tidak, Melaka itu tidak terkenal di seluruh dunia kan. Jadi, apabila kita di bawah 400 tahun lebih di bawah pengurusan pihak ketiga, pihak penjajah ni, maka kedudukan ekonomi orang Melayu. Tapi kesediaan orang Melayu untuk berkongsi kemakmuran, kek ekonomi negara ini seharusnya tidaklah menjadi suatu yang dilupakan atau dipandang sebelah mata. Jadi dihargailah peluang. Sampai sekarang pun kita tahu lagi, orang cakap dari segi politik pun orang Melayu pegang kuasa mana sekalipun, kuasa perkhidmatan awam pun orang Melayu pegang, media pun ramai jugalah orang Melayu pegang kan. Tapi masih lagi orang Melayu dipersoalkan. Kerana apa? Dikatakan orang Melayu sendiri menyatakan bahawa orang Melayu tak jaga orang Melayu kan. Itu sangat jelas lah, saya fikir saya tak perlu sebut pun orang dah tahu dekat media kan. Tapi sebenarnya inilah pengorbanan orang Melayu juga yang memegang kuasa politik tapi kadang-kala memberikan kelebihan kepada komuniti lain.
Terutamanya dari segi ekonomi. Sebab tu kalau kita kata kota-kota untuk orang Melayu pun tidak semestinya kota tu didapati oleh orang Melayu semata-mata kerana ada juga perizaban lain yang dibuat melalui pentadbiran kepada komuniti-komuniti lain. Ataupun mungkin permainan-permainan dalam ekonomi yang mungkin saya tidak tahu lah. Itulah kalau kita bercakap tentang ekonomi tadi, sampai sekarang orang Melayu tidak mencapai equity yang dimahukan dari tahun 1970-an tu kan. Pada tahun 1971 perkenalkan dasar ekonomi baru, banyak pindaan undang-undang dibuat untuk kepentingan orang Melayu. Tapi sampai ke hari ini orang Melayu belum mencapai equity yang dihasratkan dalam dasar ekonomi baru tu kan. Ini bukan rahsia untuk kita orang Melayu. Kita tahu bahawa hasrat untuk mencapai 30% dalam dasar ekonomi baru sampai ke hari ini kita belum mencapainya. Walaupun saya sebenarnya bertanya, kenapa 30% je? Kenapa? Dalam 30% tu maksudnya kita bersedia untuk bagi 70% lagi kepada orang lain. Ya. Kenapa kita tak kata 70% untuk orang Melayu? Kita. Jadi itulah orang kata berjiwa besarnya orang Melayu. Tak apalah kita dapat sikit pun tak apa asalkan negara ini sentiasa makmur. Ya, kita bukan nak mengenepikan, tapi maknanya mengenepikan perasaan orang Melayu tu. Tapi maknanya jiwa besar itu boleh menyumbang kepada kemakmuran negara. Orang yang mendapat equity yang lebih tinggi pada masa sekarang, saya fikir dia adalah telah terbuka lah. Orang semua dah tahu siapa yang pemegang ekonomi, kumpulan mana yang pemegang ekonomi. Kita bukan nak persoalkan. Itu semua adalah keupayaan masing-masing. Tapi janganlah juga persoalkan kedudukan orang Melayu ni. Orang Melayu tak considerate ke tidak. Tapi Melayu ni memang saya sering sebutlah bersifat apologetik dan diplomatik. Kita terlalu memaafkan dan kita terlalu berdiplomasi. Dua sifat yang baik. Dua sifat yang baik. Yang makan diri Prof rasa kadang-kadang. Ya, kena hati-hati mengamalkan sikap ini apologetik dan diplomatik. Maksud saya ialah sekiranya kita mempunyai peluang, orang Melayu ni mahukan keamanan saja, kemakmuran, kebahagiaan, kesejahteraan negara. Tidak nak bersengketa, tidak mahu bersengketa. Kalau boleh kita terima. Sebab kalau orang Melayu ni kebanyakannya beragama Islam dan beragama Islam itu mengajar kita untuk berkongsi rahmat Allah, berkongsi rezeki Allah. Itu juga amalan Rasulullah kita apabila baginda berhijrah ke Madinah. Dan orang-orang Madinah itu bersedia menerima para muhajirin dari Mekah itu dan berkongsi kemakmuran Madinah. Maka Prof, adakah adil kalau saya rumuskan begini bahawa masyarakat Melayu bukan sekadar mempertahankan kedudukan sejarah mereka tapi mereka juga menerima transformasi struktur negara yang sangat besar untuk memungkinkan lahirnya sebuah negara dengan kewarganegaraan bersama? Saya sangat setuju. Kesediaan orang Melayu itulah yang menjadi asas kepada pembinaan negara yang makmur dan sejahtera. Prof Datuk, sekarang kita masuk kepada satu ayat yang hampir semua rakyat Malaysia pernah dengar. Orang Melayu memberikan kerakyatan kepada orang bukan Melayu. Dari sudut sejarah dan perlembagaannya Prof Datuk, adakah ia tepat, separuh tepat atau mengelirukan? Separah lah pada Separah saya. tepat. Separah. Tadi kita bincang tentang konsep rakyat raja. Persetujuan raja juga satu penting. Sebenarnya, kalau itu asasnya. Asas dia lah. Sebenarnya, kalau ikut laporan dalam dokumen, terutamanya dokumen hearing of council, maksudnya ialah mendengar council ni, peguam daripada raja-raja. Dia kata apabila dibuka persoalan kerakyatan ini, ramai yang memohon untuk menjadi rakyat raja. Ramai yang memohon untuk menjadi rakyat raja. Dan itu adalah suatu yang lebih besar dari lebih ramai daripada yang menjadi warga negara. Jadi kalau dikekalkan begitu, maksudnya kewarganegaraan itu adalah suatu yang dianugerahkan melalui rundingan. Kalau orang Melayu tak setuju, tak adalah rundingan. Itu kita kena ingat. Dan macam saya huraikan sebelum ni, adakah orang Melayu saja yang memberikan kewarganegaraan itu atau bersedia memberikan kewarganegaraan? Ya, boleh nak katakan ianya betul, tapi saya nak tambah bahawa dengan perkenaan institusi raja. Tapi kalau kita kata orang Melayu tu sahaja
tak adalah tepat sangat. Tapi kalau kita kata institusi beraja itu sebahagian daripada orang Melayu, sukar nak kata begitu sebab raja ni bukan raja kepada orang Melayu saja. Yep. Raja ini adalah rakyat, adalah raja kepada segala semua. rakyat. Tak kira keturunan dia, tak kira background asal usul mereka kan. Jadi itulah kalau orang Melayu dan institusi beraja yang bersetuju untuk atau berkenan untuk melebarkan lagi kewarganegaraan itu. Bahkan bukan setakat melalui darah jus soli, tapi melalui juga tempat kelahiran. Ya. Hanya macam kita ada sekarang, kalau kita kata lahir je tanah Melayu, tak kira. Tak kira keturunan apa, dia dah jadi warga negara. Jus soli tu kan. Jadi di sini, sekarang ni kita ada dalam perlembagaan tu ialah dua kombinasi lah, jus soli dan juga pertalian darah tu. Jadi kita rumuskan bahawa bukan sekadar orang Melayu semata-mata, tapi jangan lupa institusi yang menaungi pentadbiran negara, pemerintahan negara. Bagaimana pula dengan parti politik yang dulu katanya UMNO turut menyumbang kepada pemberian kewarganegaraan? Ini bagaimana, Prof. Dato'? Ya, partly correct lah sebab UMNO yang menjadi center ataupun menjadi parti politik yang terbesar dalam gabungan parti yang sekarang kita kenali sebagai Barisan Nasional tu kan. Jadi kalau kita kata begitu, memanglah dari segi politiknya ada juga peranannya di situ. Kita tak boleh nafikan peranan UMNO. Apa juga berlaku pada hari ini, ia bukan suatu yang memberi justifikasi untuk kita menolak sejarah. Ya. Bukan nak menolak sejarah. Kita tak boleh menolak sejarah sebab benda dah terpahat kan. Benda dah jelas sangat. Jadi kita tak boleh menafikan bahawa UMNO juga memberi sumbangan tentang hak kewarganegaraan ini. Dan kita nampak juga dalam bicara bersama Kaunsil tadi, ada juga memorandum parti UMNO, parti perikatan. Perikatan. Dan parti perikatan itu adalah gabungan pandangan UMNO dan MCA dan MRC. Dan juga hal-hal berkaitan dengan kewarganegaraan disebut juga dalam memorandum Raja-Raja Melayu kepada Suruhanjaya RIP. Prof. Dato', dan akhirnya kewarganegaraan diterima. Jadi adakah ia datang tanpa syarat atau terdapat prinsip dan syarat tertentu yang turut dirunding? Syarat ada yang positif lah bagi orang kata bagi warga negara, hak itu tak boleh dilonggarkan kecuali dengan izin perkenan Raja-Raja Melayu. Kalau nak pindah bahagian 3 perlembagaan tu berkaitan dengan kewarganegaraan, kecuali kalau nak pindah mesti dapat perkenan Majlis Raja-Raja. Itu yang kata diberi kewarganegaraan dan dijamin kewarganegaraan tersebut. Ya. Tapi kalau kita kata kewarganegaraan ini meletakkan tanggungjawab. Orang Melayu dan orang bukan Melayu ada tanggungjawab dia seperti dalam prinsip rukun negara lah. Kesetiaan kepada raja dan negara. Syarat dia. Cuma dalam undang-undang ni, kalau seseorang itu menjadi warga negara secara operasi undang-undang, dia tidak boleh dilucutkan kewarganegaraan. Itu jadi hak lah. Tapi kalau orang itu mendapat kewarganegaraan melalui pendaftaran atau naturalisasi, dia boleh dilucutkan kewarganegaraan itu. Jadi jaminan kepada warga negara itu adalah positif lah. Tapi kalau orang yang jadi warga negara secara pendaftaran dan naturalisasi itu, mereka tidak dijamin kewarganegaraan. Prof. Dato', sekarang ni kalau kita lihat kan dalam kalangan masyarakat kita ni ada dua pandangan. Satu, masyarakat Melayu yang mungkin saya boleh quote sikit kata-katanya, yang mengatakan jangan terlalu cantikkan sejarah. Realitinya masyarakat Melayu mempunyai negeri, raja dan kedudukan politik yang sedia ada. Kemudian menerima perubahan dengan perubahan demografi politik yang sangat besar apabila kewarganegaraan diperluaskan. Itu pandangan satu sisi inilah komuniti Melayu lah khususnya yang akan membawa naratif ini. Dan datang pula satu suara daripada masyarakat kita yang bukan Melayu tapi mereka juga warga negara yang mengatakan bahawa kami sudah lahir di sini, ibu bapa kami juga lahir di sini, datuk kami juga mungkin lahir di sini. Mengapa kewarganegaraan kami
masih dibicarakan seolah-olah ia satu pemberian yang boleh dituntut kembali. Jadi apa jawapan perlembagaan dari sudut pandang Prof Datuk bagi keresahan ini? Satu betul, maksudnya bila ada kewarganegaraan dah lahir sini, dijamin lah, saya ulang, dijamin. Memang tak payah bimbang nak kena hantar ke negara-negara lain, tak payah bimbang. Jadi orang Melayu sendiri pun sepatutnya menghadkan diri mereka daripada menyatakan yang begitu. Nyatakan, oh tak puas hati kat sini, baliklah. Atau pergilah ke negara-negara lain. Ya. Mungkin lah, ni saya buat satu andaian lah. Kenapa orang-orang Melayu, kadang-kadang sebahagian daripada orang Melayu tu mempersoalkan tentang kewarganegaraan ni. Apabila mereka rasakan orang Melayu ni dijadikan satu objek kritikan. Maknanya tak puas hati dengan orang Melayu. Jadi macam kenapa Melayu ke, kenapa kaum ni gini kan. Jadi mungkin itu yang menyebabkan rasa tidak selesa dalam setengah-setengah kalangan masyarakat Melayu itu sendiri. Jadi pada saya lah, kita mementingkan sebuah negara, kita mahu menjadikan sebuah negara ini yang mementingkan perasaan hormat menghormati supaya tidak timbul. Dan satu lagi, timbulnya isu-isu sensitif. Contoh nak kata tanah Melayu tak ada, nak kata bahasa Melayu, nak katakan kedudukan agama Islam, mempersoalkan. Ini yang menyebabkan sensitiviti terguris. Bila hati itu terguris, maka keluarlah macam-macam ya, yang menampilkan rasa tidak puas hati. Sebab tu di negara kita kena faham apakah asas undang-undang dalam perlembagaan. Contoh, Islam adalah agama bagi negara. Jangan bercakap untuk mengatakan agama lain juga tidaklah dijadikan agama bagi negara. Bila dikatakan tentang kedudukan orang Melayu melalui 153, jangan diguris perasaan orang Melayu untuk kota-kota itu. Perkataan tanah Melayu contohnya, ya, saya sering sebut ini. Perkataan tanah Melayu masih ada dalam banyak tempat dalam perlembagaan. Jangan dikatakan tanah Melayu itu sudah tidak ada. Fikirkan sensitiviti orang. Sensitiviti orang-orang Melayu. Sensitiviti rakyat kepada negeri-negeri yang ada raja pemerintah masing-masing. Kalau cakap tanah Melayu tak ada, mana raja saya? Kita ni, pada saya lah, ramai orang, majoriti orang Melayu lagi masih taat pada raja dan sayang akan raja-raja. Jadi di sini, persoalan, permainan, isu-isu negatif, isu-isu sensitif ini tidak boleh dijadikan mainan dalam media. Terutamanya media digital itu. Jangan jadikan isu. Jadi nasihat saya kepada seluruh masyarakat Melayu dan bukan Melayu, isu-isu sensitif ini adalah yang akan menjadikan negara kita porak-poranda. Kalau kita sayangkan akan Malaysia, cuba elak dan mestilah elak daripada membincangkan isu-isu sensitif ini. Prof, kalau kita kembali kepada 1997, Prof, bayangkan kalau masyarakat ketika itu semuanya berkeras. Melayu enggan menerima perubahan kepada struktur politik, masyarakat bukan Melayu enggan menerima unsur sejarah yang membentuk identiti persekutuan, raja-raja enggan menerima sistem berperlembagaan yang baharu, pemimpin politik pula enggan berkompromi. Adakah negara kita yang kita kenal hari ini mungkin lahir, Prof? Pastinya kalau semua pihak enggan, tak sampailah persetujuan tu. Apa akan jadi kat tanah Melayu? Maksudnya kemerdekaan itu akan menjadi lebih lambat. Tapi saya percaya, Finas, ada kebijaksanaan dalam setiap institusi yang Finas sebut tadi. Institusi beraja bijak. Bukan setakat bijak, orang panggil bijaksana lah. Ya. Para perwakilan yang mewakili rakyat menerusi pilihan raya 1955 itu adalah orang-orang yang bijaksana. Dan kita kenali juga, kalau saya fikir warga negara Malaysia harus baca sejarah siapa Tengku Abdul Rahman dalam konteks rundingan itu. Dia adalah orang yang terkenal di dunia untuk berunding. Dan beliau almarhum ni dikenali sebagai seorang ahli perundingan. Jadi kebijaksanaan semua institusi itu. Satu, pada masa itu institusi rakyat lah contohnya. Rakyat telah memberi kepercayaan sepenuhnya kepada pihak-pihak itu, termasuk institusi beraja dan juga pemimpin itu. Jadi kebijaksanaan itu
menafikan bahawa keengganan itu mungkin wujud. Ya. Mungkin tidak wujud keengganan mana-mana pihak. Prof, jadi apabila kita menyebut kompromi, Prof, adakah perkataan itu sebenarnya terlalu kecil? Adakah yang berlaku sebenarnya merupakan satu transformasi besar tentang bagaimana masyarakat yang berbeza bersetuju untuk menjadi warga sebuah negara yang sama? Ya, pastinya kompromi. Tapi pastinya kompromi itu adalah satu elemen lah. Di compromise. Tapi perkataan compromise itu tidak mencukupi. Dia perlu kita kata kalau dalam konteks sekarang lah, kita kata meraihkan keperbezaan itu. Kita raihkan perbezaan itu. Dan itulah yang boleh menjadi hasil ataupun buah kepada segala kebijaksanaan rundingan dan sebagainya lah. Kompromi satu elemen, toleransi, hormat, dan kemudianlah barulah kita capai satu keadaan di mana kita meraihkan segala perbezaan yang kita ada dan perbezaan itu yang menjadi kekuatan sampai ke hari ini. Ya. Tapi sebelum nak sampai tahap kompromi itu, Prof kena faham sejarah dulu. Sebab itulah di Merdeka Times buat sesi 1 jam dengan Prof Datuk Syam Rahayu kita untuk memahamkan rakyat berkenaan dengan jalan susah suka dukanya untuk mencapai kemerdekaan. Itu ringkas saja yang saya cerita ni. Saya harap crash course lah ni consider Prof Datuk. Saya harap rakyat Malaysia terus berusaha untuk memahami segala macam liku, cabaran, orang kata onak dan duri yang dilalui oleh ibu bapa kita, nenek moyang kita untuk mencapai kemerdekaan. Orang kata Malaysia mencapai kemerdekaan tanpa tumpahnya darah. Pada saya tidak. Berapa ramai prajurit kita terkorban, tercedera memerangi komunis di dalam hutan sana dengan jerangkap samarnya. Darah sudah banyak mengalir dan begitu juga dengan air mata orang-orang tanah Melayu. Ya. Prof, selepas 69 tahun merdeka lah Prof Datuk, apakah perkara tentang pembentukan negara yang paling banyak rakyat Malaysia salah faham hari ini? Sukar untuk saya menilai lah salah faham ni. Mungkin sebab tidak ada kajian empirical yang saya buat. Tapi secara pemerhatian saya ialah kadang-kadang yang disalah faham ialah kedudukan institusi beraja. Seolah-olah ramai juga orang bercakap di media tu kata institusi beraja ni tidak ada peranan lah. Tapi dengan pengalaman kita lalui dalam kesukaran politik itu menampilkan institusi beraja ini masih lagi berwibawa dan bijaksana menangani krisis politik mungkin tahun 2022 terutamanya setelah kita mengalami COVID-19 menjadi cabaran bukan saja negara kita lah, dunia mengalami cabaran itu, tapi kita telah berjaya melalui fasa-fasa yang sukar itu. Yang keduanya, saya percaya yang disalah anggap ialah demokrasi. Seolah-olah demokrasi itu adalah satu-satunya sistem pemerintahan. Sedangkan kita masih lagi mempunyai sistem sosial kita, terutamanya kita mempunyai kepimpinan agama dan sebagainya. Jadi saya harap demokrasi itu juga akan difahami menurut acuan yang kita ada dengan adanya sistem beraja, dengan adanya sistem kehidupan bermasyarakat dalam hierarki masyarakat kita tanpa demokrasi. Contoh orang tua lebih dihormati, orang berilmu dihormati. Itu adalah sistem sosial. Dia bukan semata-mata demokrasi. Ya. Prof, saya mau akhiri sesi kita pada hari ini dengan satu persoalan akhir lah, iaitu kita tahu generasi sebelum merdeka, macam Prof katakan tadi, berhadapan dengan perbezaan yang jauh lebih besar daripada kita hari ini. Prof Datuk, mereka belum mempunyai negara yang sama, mereka belum mempunyai kewarganegaraan yang sama. Namun akhirnya mereka berjaya menemukan satu kerangka untuk hidup dalam sebuah negara. Macam Prof kata, kesemua pihak ini sangat bijaksana dalam memastikan kita ke arah itu. Jadi Prof, kalau generasi merdeka mampu menerima perubahan sebesar itu ketika negara ini belum pun lahir, Prof Datuk, mengapa generasi yang sudah 69 tahun hidup sebagai warga negara ni masih begitu sukar bercakap tentang sebuah
kewarganegaraan bersama. Di mana silapnya Prof Datuk? Ahli politik kita, masyarakat kita, subjek sejarah kita, pendidikan kita, mana satu Prof Datuk kecompang-campingannya ini? Selalu susah nak jawab soalan Finas. Tapi yang penting ialah kita tahu mereka yang berjaya membawa negara ini kepada kemerdekaan ini adalah mempunyai jati diri yang sangat tinggi. Ya. Kesetiaan mereka tidak berbelah Jati bahagi. diri. Mereka tidak terpengaruh dengan kehendak para penjajah, ya. Ya. Adapun mereka bernasib baik juga kerana penjajah mengamalkan dasar melepaskan, membebaskan negara-negara koloni. Itu perkara yang positif yang memberi sumbangan. Jati diri, saya nak letakkan bahawa jati diri. Ya. Kita yang menikmati kemerdekaan ini, menikmati pembangunan, menikmati segala kemewahan dalam negara kita ini, perlu perkasakan identiti kita dan jati diri kita. Apa sebenarnya yang menjadi tonggak kepada jati diri kita ini ialah kesetiaan kepada negara. Betul. Kalau kesetiaan itu tidak diamalkan, tidak dihayati, kita akan meranapkan kemerdekaan ataupun negara kita ini. Jadi yang pentingnya ialah dari masa ke masa, dari semasa ke semasa, kekuatan jati diri itu hendaklah diteguhkan lagi. Dan peranan ini bukan peranan institusi formal seperti sekolah, seperti kerajaan sahaja. Ia adalah peranan setiap individu masyarakat. Ya. Apakah sumbangan kita kepada kemerdekaan negara? Memang kita pergi kerja, membangunkan negara, itu adalah sumbangan kita setiap rakyat. Satu lagi ialah sumbangan ibu bapa dalam mendidik anak-anak membentuk jati diri. Ini saya fikir perlulah diambil perhatian oleh pihak kerajaan juga supaya ibu bapa diberikan tanggungjawab untuk mendidik hal berkaitan kenegaraan dan jati diri ini kepada anak-anak. Kerana kita percaya ibu bapa atau rumah itu adalah tempat di mana bermulanya kecintaan kepada negara. Ditanam sifatnya, ditanamkan sifat cintakan negara, ditanamkan nilai-nilai murni dalam keluarga. Jadi saya fikir institusi kerajaan kepada ketika ini harus kukuhkan institusi keluarga. Kerana kelihatannya ialah institusi keluarga kini mendapat cabaran yang begitu besar dalam alam globalisasi, alam maklumat, alam teknologi, semua ni. Bukan setakat individu tapi institusi keluarga itu yang membentuk masyarakat, yang seterusnya membentuk negara itu menjadi punca. Tiadanya kekuatan jati diri dalam institusi keluarga akan meruntuhkan negara kita. Pembentukan jati diri seseorang warga negara rakyat Malaysia itu tak lahirnya dari sebuah keluarga yang mementingkan kecintaan kepada tanah air mereka. Betul. Ya, Prof Datuk. Itu dia, terima kasih kepada pakar perlembagaan kita Profesor Datuk Syam Rahayu. Terima kasih sekali lagi Prof. Terima kasih sudi kembali. Bersama dengan analisis sedikitlah kesimpulan daripada saya berkenaan dengan mungkin sejarah merdeka tidak pernah semudah cerita tentang siapa memberi dan siapa menerima. Kerana apabila kita kembali kepada dokumen, rundingan dan perubahan yang berlaku, kita melihat sesuatu yang jauh lebih besar. Kita melihat sebuah masyarakat Melayu yang mempunyai raja-raja, negeri kedudukan dan tradisi politiknya sendiri menerima perubahan yang sangat besar dalam perjalanan menuju sebuah negara moden dengan kewarganegaraan bersama. Prof Datuk dah explain hurai panjang lebar berkenaan itu, dan pada masa yang sama masyarakat lain menerima sebuah kerangka negara yang turut mempertahankan unsur-unsur sejarah yang membentuk identiti persekutuan ini. Itu uniknya Malaysia. Maka mungkin warisan terbesar generasi merdeka bukanlah bahawa mereka bersetuju dalam segala perkara. Mereka tidak. Warisan mereka ialah bahawa dalam segala perbezaan itu mereka masih berjaya mencari satu kerangka untuk berkongsi sebuah negara. Dan sejarah itu tidak sepatutnya menjadi pertandingan tentang siapa paling banyak memberi, siapa paling banyak menerima atau siapa paling banyak berhutang, kerana kewarganegaraan bukan hutang yang diwariskan daripada satu generasi kepada generasi berikutnya. Ia adalah tanggungjawab yang dikongsi. Generasi terdahulu sanggup menerima perubahan untuk membina negara. Persoalannya sekarang, adakah generasi kita cukup matang untuk memastikan sejarah perubahan itu tidak bertukar menjadi senjata yang memecahkan warganya. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia. Saya Finas Yunus, Merdeka.